Nah, sekiranya kalian berminat untuk melihat lebih banyak vlog tentang makanan, kita pergi ke The Pakcik Vlog, kita upload di IG kita. Dan jangan lupa untuk follow The Pakcik Vlog guys. Sekarang berbagai konten yang menarik disajikan di sini. Come on. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam The Pakcik dan juga Ridley. Assalamualaikum guys, apa kabar kalian? Semoga sehat-sehat selalu guys. Alhamdulillah kita bertemu lagi di channel The Pakcik, channel yang memberikan kita informasi entertainment dan juga reaksi. Jujur aja ya guys. Jujur aja guys. Alhamdulillah, terima kasih kepada kalian yang terus mendukung dan juga ya terus menikmati ya reaksi-reaksi kita bersama-sama ya. Dan juga ya insyaallah kita bakal bikin video yang terkini, terkeren, terviral, apa yang positif bakal kita sikat buat kalian semua. Ya, sah memang sesuatu yang sangat mengecewakan ya, dan juga ya pastinya supporter kecewa juga dengan berita ini. Apabila bola sepak Malaysia sah ya dan dikecam dunia ya. Ini realitasnya guys ya. Baca aja komentar apa semua ya, memang menyedihkan dan juga ya kita tunggu, kita nggak tahu udah mau bilang gimana, karena bukan kepercayaan itu terletaknya pada perlawanan ataupun sepak bola itu sendiri, tetapi integrity ya. Gimana bisa ini semua berlaku seperti ini, nah gitu. Jadi guys, ayo guys kita dengerin sendiri, kita nggak bisa ngomentar lebih-lebih, tetapi kita bakal mendengarkan daripada pengamat sepak bola apa yang sangat luar biasa yang berlaku guys. Yes benar, jadi kita lanjutin aja dalam 3, 2, 1 Enko. FIFA adalah satu organisasi yang hipokrit, munafik, berat sebelah, penuh dengan double standard. Yes, aku faham ramai rakyat Malaysia yang bengang dengan FIFA sekarang ni atas kes pemalsuan dokumen pemain-pemain warisan. Tapi untuk video kali ni aku bukan nak sembang pasal kes tu pun, tapi aku nak cakap, aku nak bagi poin-poin kenapa FIFA ni adalah satu entiti yang sebenarnya penuh dengan hipokrit. Okay, sebelum aku sembang lah tu bang. Macam biasa korang yang nak sambut Wipro, tekan butang follow kat sini. Tekan. Mantap. Seperti yang kita tahu, ramai yang mendesak FIFA untuk menghalang Israel daripada bermain di Piala Dunia ataupun bermain di mana-mana tournament FIFA. Senang cerita, tak payah bagilah pasukan ni main bola sepak dah. Okey, ramai yang menggesa diorang ni diberhentikan, dihalang. Tapi FIFA jawab lain. Presiden FIFA kata diorang takkan ban Israel sebab apa? Bila ban tak menyelesaikan apa-apa masalah geopolitik. Diorang kata FIFA ni dengan geopolitik tak ada kaitan. Okey, benda-benda ni tak perlu nak dipolitikkan. Okey, aku faham poin tu sebab engkau cuba nak lari daripada masalah konflik. Tapi kenapa engkau double standard? Sebab apa? FIFA dah pernah ban dah pun negara yang lain atas masalah yang sama. Seperti apa yang terjadi pada tahun 2022. Ini selepas Rusia invade Ukraine. Baru 4 hari 4 hari sahaja FIFA dah buat decision untuk ban Rusia daripada segala jenis tournament lah, termasuklah World Cup. Sebab itulah kita tak nampak pun Rusia dekat World Cup ataupun qualification ke apa kan. So ini adalah benda-benda yang telah pun dibuat oleh FIFA yang dikenakan terhadap negara Rusia. Israel buat benda lagi teruk dekat Palestin. Amboi, boleh pula diorang ni main World Cup, main qualifier. Ya guys. Siap boleh tunjuk bendera semua. Apa cerita? Benda ni sendiri disuarakan oleh bekas pemain Manchester United, Eric Cantona, yang kita tahu daripada dulu lagi memang support Palestin. Dia kata FIFA memang double standard gila. Macam mana boleh Rusia buat dekat Ukraine, okay, benda yang salah lah kan, invasion semua tu, and then dia straight away ban Rusia, and then Israel buat benda macam tu dekat Palestin. And ada yang kata 2 tahun ke apa, padahal kita dah tahu lah benda ni dah makan lebih separuh abad kan. Tapi kalau kita nak kata 2 tahun pun, kenapa FIFA masih lagi tak bertindak sampai ke hari ini? Benar, double standard banget guys. Masa 4 hari sahaja. Kalau FIFA ni buta sejarah, tak tahu benda ni bermula daripada tahun 1948,
tapi diorang tak dapat juga tengok benda yang berlaku sudah pun 2 tahun daripada tragedi Oktober pada tahun 2023. Aku pun tak tahulah double standard apa yang FIFA mainkan. Alright, kita kena condemn FIFA pasal benda ni. Pasal Harimau Malaya tak ada masalah. Okey, apa yang salah memang salah. Kalau ada kes pemalsuan dokumen dan benda tu memang salah, fine. Okey, Malaysia salah, FAM salah. Tapi aku pun kena kata dekat sini, FIFA tak adalah betul mana pun, penuh dengan hipokrit. Alright. Ya, benar itu juga. Guys, macam biasa yang nak support Wipro. Betul. Follow. FIFA adalah Malaysia ni tak ada ke juga, budak nak main bola sepak sampai kena guna Mat Salleh dengan dokumen palsu. Sekarang ni dah kantoi dengan FIFA. Siapa yang sini guys, Mat Salleh tu panggilan kepada boleh. akan bertanggungjawab? Enak. Malu betul weh. Saya kecewa sekali dengan FAM. Kita ni tak ada ke pemain tempatan? Mana budak India, budak Melayu, anak Cina, orang Borneo yang talented? Kalau kita guna budak kita kalah, pun kita masih bermaruah tau. Tapi setakat menang guna Mat Salleh yang baru turun ke LA, itu kita tak boleh terima. FAM, taubatlah. Wah guys, maksudnya ini benar-benar bule yang baru sampai ke bandara, lepas tu main terus. Dianggap begitu guys. Gak ada kayak yang lokal ini yang bagus kayak itu. Banyak guys, banyak yang bagus guys. Banyak. Tapi biasalah guys ya. Oke, kita lanjut. Tadi aku ada tengok Menteri KDN yang berhormat Datuk Seri Saifuddin berkenaan dengan warga negara dan FIFA ni. Lepas tu aku punya tengok, baru aku faham lah ni macam mana. Baru aku faham hal sebenar. Apa hal 7 pemain Harimau Malaya ni? Tiba-tiba kena isu warga negara ni tipu. Pasal apa? Okey, hampa relax. Aku nak bagi penjelasan yang paling simple dan mudah faham. Isu ni sebenarnya ada 2 bahagian, bukan satu. Pertama, isu kewarganegaraan Malaysia. Kedua, isu FIFA pasal status pemain warisan. Untuk bahagian pertama, kalau hampa nak tahu, Kementerian Dalam Negeri KDN ni dah sahkan pun 7 pemain ni, 7 pemain ni memang dapat kewarganegaraan ikut Undang-Undang Malaysia bawah Perkara 19 Perlembagaan Persekutuan. Bukan main bagi IC macam tu je. Nak dulu semua benda ni bukan benda yang mudah. Hampa kena tahu ada 3 benda penting. Yang pertama, kena duduk Malaysia lama. Yang kedua, berkelakuan baik dan lulus tapisan keselamatan. Yang ketiga, dah boleh cakap bahasa Melayu dengan baik ataupun dengan okey lah kan. Semua ni ikut prosedur rasmi guna borang C bawah kaedah warga negara 1964. Tapi masalah timbul ni kat bahagian FIFA. Bila FIFA cek balik dokumen warisan yang FAM hantar dan jumpalah beberapa percanggahan. Contoh, ada pemain dokumen FAM kata datuk dia lahir kat Melaka, tapi sijil asal tunjuk lahir kat Belanda. Dia dah ada canggah sikit. Ada juga kes lain, datuk kononnya orang Sarawak, tapi rupanya dari Spanyol. Jadi FIFA anggap dokumen tu tak tepat. FAM pun kena denda 1.8 juta. Pemain-pemain pula kena denda 11,000 dan digantung setahun. AFC pun dah bagi hint. Kalau rayuan gagal, mata kemenangan Malaysia boleh dibatalkan. Kesimpulan dia senang je nak faham. Kewarganegaraan sah ikut Undang-Undang Malaysia. Tapi isu FIFA ni sebab dokumen warisan yang bercanggah, bukan sebab bagi IC palsu macam tu senang-senang. Jadi hampa ni jangan duk mengelupak sangat. Jangan cepat melatah duk buat fitnah kata bagi IC palsu, bagi IC senang-senang, macam-macam hal. Yang ni semua isu teknikal antara FAM dan FIFA. Yang tu je. Betul. Tapi yalah, perlu dipahami lah juga. Walaupun itu adalah rahsia di antara FAM dan juga FIFA, tetapi rakyat minta yang transparan guys. Rakyat pengen yang transparan juga. Transparan tuh gimana? Simple aja. Beritahu kayak ini, seperti ini neneknya, kakeknya apa semua. Itu aja guys. Kita mau kan itu aja. Tapi ya
Apalah guys. Udah berlalu udah guys. Udah sah juga ya. Udah sah guys. Aku kecewa dan malu sebenarnya sebab yalah kita follow Premier League kan. Premier League like from Sky Sport ke apa. Aku tak expect benda ni Sky Sport ulas dan Sky Sport pick up. Hang cuba bayang lah sampai Sky Sport pick up ni adalah very very big news in a negative kind of way kan. Sebagai seorang Malaysian aku macam kecewa dan malu sebab antau Malaysia kita fan bola sepak tau. Kita memang ramai fan bola sepak dan kita fokuskan kepada bola sepak negara dan sebagainya. Tapi bila isu jadi macam ni, hang nampak macam hang kurang sportsmanship lah. Aku nak Malaysia win kan. Aku nak Malaysia win tapi not this way. Yalah aku faham bila hang nak menang, kalau hang ada better players hang boleh menang. Tapi kalau macam contoh kalau let's say benda ni betul ya, betul-betul bila like Malaysia jawab ke apa, kalau kata betul Malaysia forge dokumen pun semua, aku nak menang but not in this kind of way. Sebab sekarang memang image dah buruk. Bukan sekadar jiran-jiran Indonesia, Thailand, Asia saja tahu, tapi sampai Europe pun tahu kan. Kita dah tak pernah qualify ke World Cup lagi. Aspiration kita untuk qualify ke World Cup dan sebagainya. Tapi sekarang ni semua orang tahu kata kita macam tak tulus dalam registration player dan sebagainya. Jangan sesekali beli kejayaan dengan penipuan. Yang tu janganlah kita masa daripada kecil kita dengar benda tu, benda yang paling basic sekali. Hang nak capai sesuatu tu perlu jangan sesekali beli kejayaan dengan penipuan. Wow. Bang. Jangan sesekali beli kejayaan dengan penipuan. Kau paling menang bang. Aku suka ayat itu guys. Wow bang. Aku akan simpan dan semat kata-kata itu dalam hati kita ya Pakcik ya. Betul. Itu paling mahal. Mahal guys, mahal. Makasih ya. Oke lanjut. Pula dengan berproses. Masalahnya nampak gaya macam sekarang ni Malaysia kat ada proses, tetapi masalahnya proses yang kedua tu ialah menggunakan cara penipuan lah, seperti mana allegedly sekarang ni. So yang sayangnya sekarang ni adalah period international break. So dikala period international break ni kita kena fokuskan untuk Malaysia main lah kan. Malaysia pun ada dua perlawanan yang nak main lawan Laos ke, home and away. So sepatutnya attention kita kena fokus kepada game tersebut dan home and away lawan Laos dan juga pencalonan Arif Aiman. Dalam international break ni berapa 2 minggu ke, seminggu setengah ke, media patut bercakap pasal benda ni saja. Arif Aiman apa jasa dia buat, rekod dah, stats dia, macam mana dia bercapai status ni, dan juga maybe previous head to head lawan Laos ke, macam optimism nak lawan Laos ke. Tapi sebaliknya benda macam ni yang kita nak kena sembang. So begitulah guys yang kita bisa dengarkan apa yang sedang berlaku di Malaysia ini, dan juga ya kita tahu, kita nampak di sini guys yang macam pemain-pemain lokal sebenarnya mampu macam baru-baru ini Malaysia versus Laos, Malaysia dapat 3 poin. Artinya sebenarnya tempatan itu mampu. Ya benar. Dan aku ingin beritahu sekali lagi ya, kita mengakui kesalahan, kita mengakui kesilapan, kita mengakui apa sahaja yang sudah ditentukan. Tapi untuk FIFA, kamu jangan double standard dengan mana-mana negara lain. Ingat ya, Rusia lawan versus Ukraine bisa ya di-ban, tapi Israel enggak di-ban sampai ke hari ini. Ingat itu ya FIFA, jangan double standard, jangan ya. Jadi harus pikir juga ya. Kalau kamu bilang 2 tahun lalu udah ceritanya harus harus dikaji atau apa semua, sampai ke hari ini nggak ada lagi apa-apa tindakan daripada FIFA ya. Tapi apabila satu negara ini ya, khususnya Malaysia ini bikin salah 4 hari udah bisa kalian lolos ya semua segala itu. Jadi jangan double standard, jangan mencari kejayaan dengan penipuan ya. Jadi guys, makasih kepada kalian yang udah menonton video ini sehingga habis. Sila komentar di bawah. Gitu sih untuk kali ini Pakcik. Ya, situ saya pada kami berdua. Sekiranya kalian ada lagi pada video untuk dikasih, dan komen dan berserta dengan ini, insyaallah kami coba terbaik untuk menyelesaikan video. And Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.